Sedap ke, Papa? Jawablah. Nak juga dengar awak kau masakkan mimpi ni sedap ke tak? Aduh Kuli, aku juga nak kena pergi beli makanan. Tak nak masak, takut nanti kena tuduh macam-macam. Sebenarnya pemalas. Tepi sikit boleh tak? Usam! Apa makna semua ni? Hah? Siapa masak? Tak nampak ke apa Aunty bawa? Aunty sepatutnya tak boleh keluar daripada rumah ni selagi Arya tak balik daripada tadika kan? Ingat Aunty ni apa? Balaci dalam rumah ni. Lagipun, kita kan dah ada orang gaji baru. Tambah pula Arya tu anak dia. Jadi, budak ni atas tanggungjawab dia. Habis tu, nak lepaskan semua ni dekat orang yang dah hilang ingatan? Memang patut pun. Dia kena tegur segala dosa dan salah dia duga dalam rumah ni.